Ni kalau ikan buah lari siap. Dah lah, 100 lebih satu biji. Tak boleh selamatnya. Sekarang ni aku dalam perjalanan pergi ke airport Tawau. Hari ni aku ada destinasi yang nak pergi. Tapi kali ni berbeza, aku bawa anak dan juga aku punya wife ikut sekali. Kali ni trip ni special sikit. Sekarang ni dalam perjalanan pergi airport. Hari agak hujan. Jadi kita pelan-pelan saja. Jom, nanti apa-apa lepas ni aku update lagi. Let's go. Alhamdulillah, selamat mendarat Kota Kinabalu. Lepas ni nak pergi ambil kereta sewa. Lepas tu kita nak pergi makan. Sekarang baru pukul 11. Tapi lapar lah, tak sarapan lagi. Okey, dah dapat kereta sewa. Ini kereta sewa, aku sewa daripada KK. Dia dari KK. Owner dia ni adalah aku punya student tau. Ni aku kenalkan kat korang. Ni Ini Malik. Ini token kereta sewa kat sini. Jadi kalau korang semua nak mancing ke, travel ke kat KK, cari kereta sewa, cari Malik. Kereta daripada low cost sampailah yang mahal. Kau bagi tahu je lah. Jangan kau minta kapal terbang je lah. Dia tak ada. Kau sebut nama aku, nanti pandailah dia adjust. Okay, so sekarang ni dah dapat kereta. Nak pergi tengok makan dah lapar. Okay Malik, thank you. Okay sir. Alright. Bismillah. Sekarang ni pukul 5 suku pagi. Dan aku nak bertolak ke spot. Korang rasa-rasa aku nak pergi mana ni? Sebab aku kena keluar awal. Perjalanan daripada sini pergi ke lokasi lebih kurang 1 jam 30 minit. So that's why lah aku nak kejar waktu pagi untuk dapatkan momen pagi. 5 lebih aku dah jalan ni. Anak bini aku tidur lagi tu, rehat. Aku jalan dulu. Kuning. Sampai. Buat kali yang kedua di sini. Geng. Tengoklah ni. Jadi macam geng, nak mancing apa ni? Nak mancing apa ni? Kau tengok sungai belakang. Ai, keruh mat. Ni mancing udang bagus tak? Mancing udang. Korang selalu tanya kan, aku tak mancing udang ke, tak mancing udang ke? Kat sini ada udang. Tapi kalau kat tempat aku tak ada. Baru sampai. Sekarang pukul 6.40. Aku dah sampai sini. Alhamdulillah, jalan tak ada banyak kereta. Semalam aku telefon tanya dekat Vin. Ni Vin nama dia. Aku tanya dia, okey tak air? Dia kata air okey, cantik hitam. Dah berapa hari tak hujan? 3 hari. 3 hari tak hujan. Lepas aku tanya, hujan lebat. Macam tu lah, kita tak nak lawan takdir. Tapi apa pun, kita jangan mengalah. Kita try. Sebab dia ada spot rahsia. InsyaAllah kita cuba dulu. Aku baru sampai, tak tahu nak apa-apa. Kita relax dulu. Ada kura-kura weh. Weh, banyak. Aku tunjuk korang kita punya target hari ni. Ini dia. Kita pasang set-set dulu, geng. Set-set dulu. Ini tak payahlah bawa sarung ni. 10.25. 12.22. Aku pakai Scorpion Travel Rod. 12.22. Beli Okay, pagi-pagi aku guna ni Black Stallion. Bestnya lah buat dekat je. Bismillahirrahmanirrahim. Stabil. Alamak, geng. Okey.
Let's go. Karena ini lubang, zona lubang yang ada kuning-kuning tu. Okey. Hanya berapa ni ya? Alright, kita cuba bismillah. First cast of the day. Harap-harap ada toman dekat situ. Kawasan air hitam. Ni kau tidak geng, air dia ni hitam babe. Macam tu lah, macam tu. Tapi hujan dia lepak tempat air cetek. Kita dah cetek dalam ni. Oh ni dalam ni? Oh, nah. Weh dalam. Come on, strike pagi. Kasih selamat. Kalau air keruh ni dia makan tak Bin? Kalau makan juga tak? Makan, tapi susah sikit lah. Dia dah makan susah sikit. Tapi pernah je kau dapat keruh kan? Cuma kalau tiba-tiba keruh ni yang biasanya ikan kurang. Kan? Dia kalau nak jernih balik lambat tak? Sehari, 2 hari. Oh. Dia tengok keadaan. Inilah dia geng, pertemuan air keruh dengan air gelap. Nampak? Sungai dalam ni, hujanlah macam mana pun, air dia takkan gelap. Dekat sini ada toman tu. Tapi ada bot baru keluar lah. Terjum. Gemuk sudah? Kalau dalam video lah. Dah. Dia tengok yang mana kasih. Sini. Dia macam expert lepas. Oh. Sama. Minum tuak. Minum tuak. Rindunya tempat ni. Lama tak masuk. Main kat sini geng, sentiasa berdebar. Bila-bila je dia boleh ambil. Come on, kasih letup. Kadang-kadang dekat-dekat macam ni ya. Okay geng, kita dah mula masuk. Casting kat sini, kau casting je lah celah-celah ni. Kita tak tahu dia ada kat mana. Siapa yang suka main skipping tu, sinilah kau skipping. Di sinilah digunakan. Lama pasti dah rosak. Joran Borneo tu aku kena kat mana aku tak ingat dah. Depan lagi tak? Mana boleh kali tu? Kau makan ni. Kau penat kau boleh trolling. Ya. Yeah. Dalam oi. Kau keluar dah makan. Ya apa? Sini tu deh. Mana? Oh, airnya. Jadi kami target kita setas. Atas rumput. Selesai separuh masa pertama. Hasil dia ikan masih lagi tidak aktif disebabkan oleh malam tadi hujan yang lebat. Kalau korang tengok pun air sekarang ni masih kuning. Ini warna teh tarik, susu lebih, teh lebih, susu lebih. Situasi belum sesuai lagi. Ikan masih tak nak buka mulut. Jadi sekarang ni kami rehat dan kita harapkan sesi petang ada hasilnya, insyaAllah. Kita cuba. Kalau tak ada, besok lagi ada sebab aku main 2 hari. Alright, so sekarang kita rehat dulu. Kau tengok geng,
makan dekat kedai Jawa. Nasi, ayam penyet, ada Indomie. Indomie mi sedap. Ini biasalah ayam penyet. Ini macam game tersandar kan. Tersandar. Sesi kedua. Let's go. Aduh geng. Alah, sayangnya aku tak record. Aku cakap tadi. Oh, dia dekat sini ni. Aduh. Okay, tahan. Alhamdulillah. Order kapan? Jap. Ni kasih stay dulu. Aduh geng, aku tak tekan record dah tadi. Sebab tadi aku matikan kat sana. Aduh geng, sayangnya. Okay. Syukur Alhamdulillah. Ini ikan kita setelah 1 hari. Pukul 3 baru strike. Seekor toman berskala lebih kurang 2 kilo macam tu. Aku gunakan setup Antares, Shimano Antares MD. Dan juga Mono Scorpion Travel Rod. Oops. Okay. Jadi ni dia. Aku letak toman ikan ni. Letak rod. Sabar. Ini dia spesimen seekor toman. Color kehitaman. Hopefully sekarang ni kita sampai ke belah atas. Jadi hopefully lepas ni kami drift balik turun. Kita harap ada seekor lagi lah. Sebab tadi sayang tak dapat nak record dia punya letupan lah. Alhamdulillah. Puas hati? Okay. Cuma kalau boleh nak cari yang besar sikit. Gambar tu. Okay, kita release. Oh, kuat. Okay. Terima kasih. Jumpa lagi. Kuat lagi, padu. Yes. Okay. Hopefully dapat yang besar sikit lagi. Oh lah, dahsyat geng hari ni. Hujan selebat-lebatnya. Aku tak tahu apa nasib aku esok. Tapi apa yang kita boleh buat, kita berdoa lah. Ya. Mudah-mudahan ada rezeki yang baik besok. Tengok geng, lebat. Sekarang baru pukul 5. So dah. Jangan paksa. Kita balik. Kita jumpa besok. Alhamdulillah aku dah sampai ke JT pagi ni. Kalau tengok keadaan air sama macam semalam, air tinggi dan hari ni air lagi keruh lagi. Jadi apa perancangan kami hari ni, kita terus masuk ke kawasan air yang hitam lah. So kita tak cover dah bahagian bawah. Kita tengok kalau kita masuk sana awal pagi, kita harapkan pagi-pagi ni ikan sedikit aktif lah untuk menyambar kita punya gewang. Harapan kita masih letakkan tapi apa pun kita kena terus berusaha. Jom kita terus gerak. Let's go. Sekarang ni kita tengah cuba nak masuk dalam. Kita tak tahulah keadaan air ni. Kalau boleh kita try, kalau tak boleh
Kita datang lain kali. Dengan tepi-tepi lutut lagi. Kami cuba berusaha geng untuk masuk. Kita tarik bot geng. Depan ni? Ya, depan sekali. Oh ya. Kamu guna Alex tali yang boleh kalau masuk. Besin dia. Bagi besin dia. Masuk guna Alex tali. Dah lucu. Geram. Aku nampak dia naik. Aku nampak dia naik. Dia naik. Ngang aku nampak dia naik. Aku baling. Bodoh ai. Ada. Tapi dia ragu-ragu. Kecil-kecil, curut. Tadi ni. Yes, alhamdulillah. Penat berdayung. Saya sama macam semalam geng. Tapi tak apalah. Hari kedua ni situasi berbeza. Air naik tinggi gila, jauh naik atas. Dan Tekong decide untuk kita try di kawasan atas. Macam apa yang korang tengok sekarang ni. Rumput-rumput ni sebenarnya kalau waktu air kering, rumput je. Tapi bila waktu sekarang ni air tinggi, jadi ini merupakan tempat-tempat yang berpotensi lah untuk kita bermain. Dan permainan dia hanyalah kita maling saja. Gewang, kebiasaannya kita gunakan gewang permukaan lah. Yang kalis sangkut. Tak kisahlah kau nak pakai bising ke senyap ke. Alright, tadi aku mula pakai senyap. Lepas tu aku tukar yang bising. Letupan berlaku. Tapi tadi tak lekat. Dan kali ni alhamdulillah dapat seekor saiz remaja rempit. Macam semalam juga punya saiz. Okay. Ini toman ni pun dia nak warna hitam lah juga. Tapi dia masih ada warna ungu-ungu sikit lah. Ni macam semalam juga ni. Saiz kilo lebih, dekat-dekat 2 kilo. Apa pun, catch is a catch. Kita try lagi sikit depan. Selagi mana terdaya nak dayung. Harap-harap kita dapat yang saiz agak besar.
Tadi kat sana ada satu letupan yang saya rasa agak besar lah. Tapi nanti kita tengok balik kalau dia bangun lagi. Okey. Terima kasih Black. Okay. Kalau nak lepaskan ikan, pastikan jangan masuk air terus lepas tau. Korang pastikan kau letak dalam air, bagi dia bertenang. Kemudian korang akan rasa dia kicking. Bila dia kicking tu maksudnya dia dah boleh berenang sendirilah. So lepas tu tinggal buka je. Kenapa kita buat macam tu? Kita nak pastikan ikan masih bertenaga lah. Kalau tidak, dia tak sempat nak naik ke atas. Sebab toman ni adalah spesies air breeder, iaitu ikan yang dia bernafas di udara. Jadi kalau dia tidak ada tenaga untuk naik ke atas, dia tak boleh bernafas, dia boleh mati lah. Jom kita cari lagi. Tekong. Sangkut trip. Lepas. Tekong strike. Geng. Kita orang sembang-sembang duduk sini. Di pojok situ dapat same size. Ini kepala dia kecil sikit. Okey. Finish. Tekong dia tak nak gambar dah besar-besar ni. Aku tahu dah. Mantap dah. Mantap. Pusing tangan tu. Mana? Pusing tangan tu. Tak sempat pusing. Dia dah terjun dulu. Bye bye. Saya tak mau jalan dengan atas perahu. Langit dah berkumpul lah. Awan. Boom. Last call. Ada dia baik. Dia tak. Dia ikut. Ikut. Repeat. Tenggelam dah. Jadi pakai tu. Tenggelam dah. Konjak dari bawah. Si Anu landing sana hujung tu. Komputer di sana kan? Pas landing ujung tu, sejak dari bawah. Wah. Ini barang padu guys. Ini barang padu guys. Dia tak nak tadi top eh. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pergi situ je. Malas kasih bibit ni kalau ikan buah lari siap. Sudahlah bibit kasih lebih satu biji. Tak boleh selamatnya. Tak boleh selamatnya. Tak boleh selamatnya. Aduh. Kali kedua geng. Tampak gelombangnya tadi. Dahsyat ya. Gila geng, pakai gong besar ni. Gila.
Pusat tadi. Aku dah rasa ada tekan kan, dah keluar drag. Drag mati keluar. Nampak tu buah dari belakang. Besar. Syukur alhamdulillah selesai dah aku punya trip 2 hari memancing di sini di Sungai Tandian untuk memburu toman-toman yang ada dekat sungai ni. Walaupun aku tak dapat memancing dekat sungai utama sebab sungainya terlalu keruh daripada semalam hari ni, hujan tak berhenti, malam tadi teruk. Tapi inilah kelebihan yang ada dekat sungai ni, dia ada option ataupun dia ada orang kata alternatif. Tapi kita kena kerja keras sikit lah. Kena bendayung dekat atas rumput-rumput apa semua tu lah. Jadi nak dapatkan satu strike bukannya mudah. Tapi apa pun, walaupun aku terlepas tadi satu yang kita rasa memang besar, yang walaupun orang kata terlepas memang besar kan, tapi korang nilaikan sendirilah macam mana dia punya tekan apa semua tu kan. Dan yang penting aku dapat juga landed 2 ekor semalam satu, hari ni satu, dan beberapa miss call tu pun pada aku dah okey dah. So now baru pukul 12 hari kedua dan aku decide untuk tamatkan saja trip ni. Dan aku harap korang enjoy dengan video ni. Dan kalau korang nak booking dengan Vin, nanti aku letakkan nombor telefon dekat bawah. VSF Vin Sport Fishing. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum, bye bye.